Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Minta maaf hari ni saya pun tak apa, nak sihat lagi, masih sama. Untuk hari ni saya ada nak pergi ke Kuala Ketil untuk buat pemasangan antena untuk Starlink lah. Pemasangan internet wifi untuk Starlink. Tuan rumah ni dia dah beli dah modem wifi, modem wifi pula Starlink satu set apa semua. Dan dia nak pasang tak reti. Saya tak pastilah tak reti ke tak dapat signal ke macam mana, saya tak pasti. Sebab dia kata kalau ikutkan yang dia kata dia gayat lah nak panjat, tapi bracket apa semua dia dah ada siap dah. Cumanya dia nak buat pemasangan je. So pemasangan hari tu pun dia buat tak boleh sebabnya masih belum register. So saya dah siap register apa semua, saya dah suruh dia register dulu. Dan dia dah berjaya register apa semua. So hari ni saya nak datang pergi buat pemasangan sajalah, untuk bagi dapatkan internet Starlink tu dekat rumah dia. Okay, so nanti kita tengok situasi rumah dia tu dekat area Kuala Ketil sana. Okay, jom let's go guys. Alhamdulillah saya dah sampai dah rumah yang saya nak buat pemasangan ni. So tuan rumah ni dia tak ada, yang ada mak dengan ayah dia saja. So tempat yang kita nak buat pemasangan Starlink ni dekat atas ni lah. So kalau nampak ada satu bracket hitam tu, bracket hitam tu dia dah sebelum ni dia nak buat pemasangan dekat situ, tapi dia tak boleh nak manjat sebabnya dia kata dia gayat. So dia dah pernah pasang tapi tak dapat signal apa semua. Kalau ikutkan Starlink ni, kalau kata kita nak buat pemasangan, kalau tak dapat tu masalah jugalah. So untuk rangkaian handphone pun dekat sini memang problem. Mak dengan ayah dia bagi tahu memang biasa dia orang selalu buat live lah untuk perniagaan. So jomlah kita buat pemasangan apa yang patut. Ni antena Starlink yang tuan rumah yang dia dah pernah buat pemasangan tapi tak jadi. So kalau kita tengok dekat sini, bracket yang diikat pun semua dengan kabel tight apa semua. So bracket ni pun kedudukan dia rata ni, tu yang payah dapat signal tu. So router biasalah, yang ni generasi Vision 4. So kita akan cabut-cabut apa semua dan kita akan buat pemasangan terus lah. Okay, let's go guys. Bila barang ni dia beli ni? Pasang tak edit. Kawasan ni 15 ini memang rumah je tu. Elok kan. Untuk bracket yang dia buat ni memang tak ngam. Tapi saya dah modify lain bracket dia ni. So nampak sengit sikit lah. Bracket dia tak duduk menegak. Dia sepatutnya stand dia tu kena duduk betul. Tapi tak apalah, saya dah settle lah untuk bracket yang dia punya tu. So kita turun bawah dan nanti saya nak
setting je kedudukan antena tu apa semua. Alright, sekarang ni saya dah masukkan saya punya semua. So wifi masih tanda seru lagi. So kita nak kena booting dulu dia punya sistem dia apa semua. So baru internet tu akan masuk lah. Kalau kata kita tak buat ni, memang internet kita tak akan masuk. So kita kena tunggu dulu dia punya loading dia apa semua sampai habis dulu, dan kemudian baru kita dah boleh pakai. So kejap lagi saya nak suruh pakcik tu masuk wifi apa semua, kalau dah siap semua segalanya. Alright. Ni dia tu ni nem. Jauh kita nak cari nama wifi kita tu, kita tahu. Baru pasti. Baru pasti kan. Tapi dia dah 6 kat atas. Untuk semua saya dah set up, dah tak ada apa dah ni. So kita on balik lah. Sebabnya tadi saya masukkan balik router ni ke dalam rumah, letak kat tempat yang ni. So sementara ni letak dekat sini, tarik extension dululah. Sebabnya kawasan tak ada tempat lagi. Sekarang ni saya akan buat speed test lah untuk Starlink ni. So wifi pun kita dah tukar kepada warung Pak Teh ni. So untuk rangkaian Starlink kita tadi kita dah buat dekat luar. So dalam rumah depan modem ni kita tengoklah berapa speed yang kita dapat. So untuk speed dia, kawasan sini Starlink memang laju lah. Boleh capai sehingga lebih kurang dalam 400 lebih Mbps. Memang betul-betul laju. So untuk package yang dia ambil ni, tak pasti package yang mana, package 129 ataupun package 220. Tapi biasanya 129 untuk permulaan ni dibagi tinggi lah. Lepas tu dia akan ada speed cap lah. Kalau dia ambil package 220, memang package ni memang speed dia akan dapat yang macam ni lah. Dia 100 hingga ke 300 Mbps. Tapi ada luck kawasan cantik boleh dapat dalam 400 Mbps. So untuk pemasangan kita dah selesai. Untuk wifi yang kita dapat ni adalah wifi stick. Alright, untuk Starlink. Sekarang ni kita dah bagi tuan rumah test. So makcik ni pun tengah dia buat video call dekat sini dengan anak dia. So kalau ikutkan dekat kawasan situ, dia orang akan buat live. So Starlink tu dapat lah untuk dekat kawasan yang kita buat ni. Ni biasanya perniagaan mesti akan buat live nasi biryani Melayu ni, dia orang akan buat live dekat situ. So untuk kawasan rumah tak ada masalah. Kalau kata nak buat pemasangan untuk mesh wifi ataupun AP pun boleh lagi. Sebab Starlink ni dia punya router dia memang tak apa kuat. So saya bagi tahu pakai je dulu. Nanti apa-apa masalah baru tukar kepada router yang lain. Yang mana yang nak buat pemasangan antena parabolik ataupun Starlink boleh pergi dekat ruangan description, saya punya nombor telefon lah. Okey, sampai dekat sini saja saya punya video untuk kali ni. Yang mana yang belum subscribe lagi saya punya channel boleh subscribe. Yang mana yang belum follow lagi TikTok dan Facebook boleh follow. Kita berjumpa untuk next video. No signal, no problem.